sesaranya dia. Sesara macam mana korang tengok sesaranya watak tu dia buat tu, memang dia sengsara. Dalam location, dalam set, dia sengsara. Aku ni pun geram. Bayangkan Iman pun geram dengan watak tu. Dekat ada keluarga itu dua? Tak ada. Confirm tak ada. Ini Melteda tu tak? Melteda tu lagi lah. Action je dia kena. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Drama Bersiri Keluarga Itu, arahan Erma Fatimah baru sahaja melabuhkan tirainya. Dibarisi oleh pelakon hebat Datuk Roshamno, Datin Umi Aida, Puteri Balkis, Ami Ahnab dan ramai lagi barisan pelakon hebat. Cerita ini memaparkan tragedi kekeluargaan berdasarkan realiti. Mari kita dengarkan sedikit perkongsian daripada Datin Paduka Umi Aida berkaitan drama Bersiri Keluarga Itu. Ketik-ketik gigi tu semua kan, ketik-ketik gigi pula. Ketik-ketik bibir tu kan. Semoga ia menjadi pengajaran dan yang macam mana sesaranya dia. Sesara macam mana korang tengok sesaranya watak tu dia buat tu, memang dia sengsara. Dalam location, dalam set, dia sengsara. Dia memang teruk benda. Iman kat mana dia? Iman dia syuting. Saya geram tak cerita tu. Semualah orang geram. Jangan kata you geram, kita yang berlakon ni pun geram. Bayangkan Iman pun geram dengan watak tu. Iman pun dia geram dengan watak tu. Dia pun rasa macam bebas tak? Kita tengok malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, real story. Itu pun banyak lagi cover-cover tau. Kalau korang banyak, kita tak buat lagi yang the real one. Mana yang boleh ditonton sahaja. Tapi pada hakikatnya even worse. Even worse. Lepas tu korang kata dragging kan. Habis tu kalau dah hakikatnya seorang yang macam tu, memang it takes time for you to get. Saya nak ke Malaysia. Yes please. Jala tak? Tak dapat